Okay guys, welcome back to my channel Fatih Zulkifli. Hari ni saya nak buat quick review mengenai Proton IMAS Prime Okay, jom tengok saya review. Sebab tu korang boleh like, share, subscribe saya punya channel Alright, jom tengok IMAS 7. Okay guys, so ini dia punya engine. Bukan engine lah, motor. Okay, ni motor dia. Dia tak ada CC dia pakai single motor. Dia punya power 210 PS, torque 320 lah. Okay, so single motor. Dia design simple je lah. Okay, ni coolant, ni brake oil, ni air wiper. Okay, inilah dia punya motor. Okay, bukan engine motor. Alright, saja tadi. Cantik lah air syrup, air orange, okay, air apple semua ada. Alright. Okay, IMAS 7 Prime dia tak ada beza dengan Premium, sama je. Cuma depan dia ni malangnya kita punya market tak ada lampu kat sini lah. Kalau China punya ada lampu DRL kat sini, kita punya dapat sini je. Okay, ni lampu dia memang cukup terang lah, LED, fully LED Okay, depan dengan Premium tak ada beza. Dia ada 360 kamera. Ada logo baru untuk IMAS warna hitam. Okay, ni tak ada air curtain lah. Ni hitam tu, saya orang kata apa, pasu lah. And then dia punya ni, kalau yang Premium dia boleh tutup dia punya ni grill ni. Kalau yang untuk Prime memang tak ada lah. Okay, jom tengok tepi. Tepi dia punya rim 18 inci 225/55 rim 18, 2 ton tayar GT, menggunakan tayar GT Control P10. Okay, ni dia punya charging port, AC dengan DC lah. Alright, sama. Cuma yang ni bateri kecil sikit lah. Dia punya tu 49 kW. Kalau yang Premium 60 kW. Pergi ke dalam, ada power seat lah. Power seat ada. Okay, yang ni ada 6 speaker je. Lepas tu yang ni tak ada sunroof. Yang Premium ada sunroof. Okay, ni function yang sama lah. Okay, yang ni tak ada mode relaxing mode, tak ada lah yang ni. Vehicle setting sama je dengan Premium. Okay, kat sini. Okay, yang ni boleh bagi sampai 345 untuk full charge lah. Satu charge penuh. Okay, belakang dia memang cukup luas lah. Ada armrest sekali. Lepas tu seat tu boleh direbahkan, boleh jatuh, boleh fully flat lah. Alright, so should be no problem. Ada rear aircon. Ni pandangan daripada belakang lah. Tak ada sunroof yang ni. Okay, kita tengok bahagian belakang. Lampu dia memang cantik macam Porsche sikit. Memang nice lah. Yang ni tak ada power tailgate, tak ada Dia hidrolik. Semata hidrolik. Right. So bawah ni ada ruang lagi lah. Okay, tayar ni tak ada kata tayar spare. Dia bagi kit Kita bagi kit. Ni inject lah dengan pump. Okay, dengan kita bagi free charger. Free charger boleh pilih 7 kW ataupun 22 kW. Mana-mana korang suka lah. Okay, kalau yang Premium ada power boot function kat sini, yang ni tak ada lah. Yang ni manual. Cantik guys. Yang ni harga dia tak mahal, 110 harga dia untuk Prime. Dia punya jarak tu tak jauh dah boleh pergi. Okay, yang ni Prime kan, harga dia 109,800, 110 lah Ada rebate 4,000 untuk first 6,000 customer awal. So jadi harga dia 105,800 tanpa insurans. Tanpa insurans.
Jarak dia boleh pergi 345 macam saya kat tadi. Bateri kecil sikit lah, 4.9 kW. Ni based on WLTP lah. Kalau premium 123,800 boleh pergi sampai 410. Bateri besar sikit, 60 kW lah. So dapat sekali dengan apa nama charger, dengan V2L adapter lah. Okay, lepas tu kita bagi internet data package lah, free selama 2 tahun. Internet unlimited data lah semua. Alright. Mana anda berminat dengan IMAX 7, boleh kontak abang Lafatin 04509 6070 area Shah Alam, KL, Selangor. Saya cover lah. Semenanjung Malaysia pun saya cover. Johor boleh, Kelantan boleh, Terengganu boleh, Kedah boleh, Perak boleh. Cakap je, saya boleh hantar lah. Ini warna hijau. Kalau korang nak warna hijau, boleh ambil yang ni lah. Yang ni hijau, hijau colour, macam cantik hijau. Tapi yang paling popular di skala lah. Okay. Okay, memang sedap lah. Yang ni 0 to 100 dalam 7.1 saat untuk premium. Untuk prime 6.9 saat. Cantik guys. Nampak tu, dalam pun modern, belakang luas, sesuai untuk family lah. Family anak 3 should be nice lah. Anak 2 orang, 3 orang, kena sesuai. Okay, bila tutup dia rapat lah. Okay, kalau ada sebarang pertanyaan boleh komen di bawah. Saya akan cuba jawab lah. Alright. Yang ni tak ada sunroof. Okay, itu sahaja dari saya. Sehingga berjumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Bye bye. IMAX 7 Proton EV car.